Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berhasil membawa pulang sumbangan RM1 juta untuk kebajikan rakyat di kawasannya selepas berjaya mengharungi cabaran kejohanan Ironman Malaysia di Langkawi pada Sabtu dalam masa kurang 13 jam. Bekas Menteri Belia dan Sukan berusia 32 tahun itu berjaya menamatkan perlumbaan yang melibatkan disiplin. Bukan calang-calang, anak muda ini yang bernama Syed Saddiq berjaya mengharungi pertandingan Ironman Malaysia di Langkawi dengan catatan yang kurang daripada 13 jam demi kesungguhannya untuk mendapatkan dana, untuk mendapatkan hadiah RM1 juta bagi kebajikan rakyat di Parlimen Muar. Tujuannya pun dah sangat murni untuk kebajikan rakyat dan diterjemahkan dalam semangat yang membara menyertai pertandingan Ironman Malaysia 2025 di Langkawi. Teman tengok, KJ pun ada jadi inilah contohnya anak-anak muda kita. KJ pun ada. Tapi tak tahulah apa ceritanya. Namun YB Syed Saddiq telah berjaya mencatatkan masa 12 jam 22 minit 18 saat untuk melayakkan dia mendapat hadiah RM1 juta tu. Bila kita tengokkan kesungguhan YB Syed Saddiq ini dengan persediaan rapi yang dia buat, kita tak nafikanlah. Begitu jugalah dalam hatinya yang kita boleh rasa kesungguhan dia untuk satu hari nanti hidup bersama dengan Bella Astilah. Betul tak? Dia nak jadi kopi ni bukan satu kerja mudah. Ni budak-budak nak periksa SPM ni. Sepatutnya semangat opini lah kena ada dalam diri kita. Semangat yang tak menyerah kalah. Ini lemah aja. Mana maunya. Semangatlah sikit. Tengok apa yang ditunjuk oleh YB Syed Saddiq. Ini di antara contoh-contoh terbaik. Walaupun ada juga KJ yang lebih berumur sikit masuk juga. Jadi kalau bab kesihatan ini kita tak ada kompromi. Tak kira lah kesihatan fizikal maupun kesihatan mental. Teman pun rasa nak jogging lah. Tak apalah, lepas Noreh sekarang teman jogging.